we start on the next class, the second class, and some of the notes is just review that I want to share with you the element of accounts. You just write down element of accounts. Element of account and accounting equation. I bring you the infographic, pictures and some of might be is attractive. So what is asset? So one of the element of account is asset or harta. Asset or harta is resources. So you just write down asset and then write down the resources. Do not write all. Just follow my instruction. You just write resources owned. Resources owned by a business. Resources owned by a business and for future economic benefit. For future economic benefit. So this is resources. Resources owned. Dipunyai owned by the business. It's not owned by your yourself. It's your business. Okay. For example, this is applied to the concept of entity, separate entity. Separate entity, you and the business. This is the business. So this separate. You and, for example, you have your own business. So you don't have to. You are not permitted to combine. It is separated. For example, ada suami isteri yang bercerai kan, is separated. You, I. Tak boleh digabungkan. So macam contoh orang, awak tak boleh guna duit awak untuk bisnes lah. So awak bisnes macam duit awak. Itu dinamakan apa? Ini awak akan tulis lah. Every time I write, then you have to copy it. You have to write down again. So you have to separate between you and the business. This is separate entity. Then the asset is owned by the business, not by you yourself. Is owned by the business. For example, your business. For example, the KYPJ. Contohnya kan, macam meja ni. Ini bukan orang yang punya meja. Ini boleh buat balik. Jadi awak tak boleh bawa balik. Ada yang bawa balik. Contohnya kan. So it's not yours. It's the business owner. Owner. Alright. So you have to remember that. Alright. Then asset. Asset will divide into current asset, non-current asset, and intangible and other asset. Asset will be divided into one is current asset, and second one is what? Correct. Non-current asset, or well known as fixed asset. And then the third one is what? The third one is intangible and other asset. Intangible and other asset. Intangible, other asset. So I give you the frame. You just fill up which the example of the current asset. Alright.
Current asset, what is the meaning of current asset? Current asset is more liquid. Mudah saya. For example, your asset semasa. Contohnya duit awak. Esok duit awak hari ni awak dapat dah RM1,000. Asal besok kita tahu. If your money you got from your mother because of your birthday, RM1,000. Okay. Sorry. Your friend gave you RM1,000 because he want to pay his debt from you. You got 1,000. Then tomorrow, how much you get? How much the balance will be? Awak nak beli apa? Banyak tu. 500 dah boleh apa? Beli apa? Makeup. Beli lah buku kan, pakai tu kan. Jadi maksudnya apa? Duit awak semakin berkurang. This is current asset that your asset will be more liquid. This is called current asset. This is we call current asset. Ataupun apa? Asset nilai dia semakin berkurang. Nilai dia semakin berkurang. Okey? Current asset maksudnya awak punya tapi sudah ada berubah kan esok nilai dia. Okey. Apa contoh current asset? Awak tulis cash, bank, account receivable, inventory and prepaid expenses. So all of this is ini sebenarnya permainan mata je, seronok kan. Tapi menarik lah. Alright. Sebenarnya mata kita mata kita diganggu kan. Nanti bila orang bilang kan boleh kita apa tu? Betul kan? Dah kahwin dulu kan? Mata kita diganggu. Betul tak? Lawa baju ni di mana? Jadi orang yang tak ada baju lawa tu terasa hati. Sebab memikirkan orang cakap. Alright? Mata kita diganggu. Sebenarnya daripada mata turun ke hati kan. So mata ni kita diganggu. Ada dah meninggal orang tu sebenarnya dunia ni disebabkan mata lah. Cik Hon kata kan. Sebab kita punya mata dia datanglah hati nafsu nak beli. Padahal awak boleh je pakai apa? Contohnya biasa pakai kasut apa? Kasut apa? Handphone awak pakai iPhone kan? Contoh iPhone kan? Tu iPhone baru. Padahal boleh je dia pakai apa? Nokia ke? Boleh kan? Okey, asset boleh kita bagi kepada awak boleh apa tak? Asset boleh bagi kepada apa? Cash lagi apa? Cash in hand ataupun apa? Cash at bank. Atau apa ni? Lagi apa? Inventory. Lagi apa? Account receivable. Receivable ni account belum terima. Apa maksud account belum terima? Kita belum dapat ataupun account belum terima ataupun kita belum dapat duit daripada siapa? Daripada pelanggan ataupun siapa? Pelanggan ataupun customer. Tulis. Ini kena tulis lah. Account receivable dia boleh disebut sebagai apa? Account receivable boleh disebut sebagai account belum terima or debtors.
penghutang ataupun pelanggan ataupun orang yang apa? Orang yang berhutang. Tulis. So kita boleh dapat duit pada siapa? Daripada pelanggan. Pelanggan tu hasil daripada apa? Hasil daripada apa? Jual. Contohnya awak buat jualan ni awak. Ni pelanggan. Cantik tak saya lukis? Ni awak jadi di pelanggan ni dinamakan apa? Dia sebagai dia agak sebagai apa tadi? Baru saya sebut. Dia sebagai apa? Cepat. Baru saya sebut. Pelanggan ni disebut sebagai apa? Nama lain. Account receivable, account payable, debtor, customer. Itu pelanggan ni. Macam contoh saya penjual, awak pelanggan, awak dinamakan sebagai debtor saya. Ataupun awak penjual saya ni membeli pada awak contohnya. So saya ni your debtors. Ataupun apa? Debtor saya apa? Customer mana lagi? Account receiver ataupun apa? Account belum apa? Belum terima. So dia daripada apa? Kenapa muncul di pelanggan ni? Daripada apa? Jualan ke belian? Belian. Kalau kata kunci dia awak dah bagus. Daripada jualan awak boleh dapat apa? Awak jual kepada siapa? Awak jual kepada pelanggan. Pelanggan itu kita atas sebagai akaun belum terima. Pelanggan yang belum bayar. Pelanggan yang belum bayar. Itu akaun disebut. Boleh tak? Awak tekan pelanggan yang belum bayar. Itu dianggap sebagai apa? Account receivable. Okey. Ini dianggap sebagai aset. Kenapa dipanggil aset? Sebagai aset. Kekal Dia punya sifat kekal. Dia tak boleh ubah. Sifat dia macam meja ni. Meja ni cecair ke pepejal? Pepejal. Adakah meja ni cecair? Tidak So dia adalah kekal sebagai apa? Kekal sebagai pepejal. Macam juga account receivable, dia kekal sebagai aset. Receivable semua tu ialah aset yang awak sudah menang paling banyak ni. Receivable, account terima, debtors, itu adalah apa? Itu adalah asset ataupun current asset. Okey? Boleh faham Yang ni sebab saya. And then apa lagi? Inventory inventory ni saya akan ajar. Inventory, apa maksud inventory? Contohnya macam karipap. Kita ada banyak jenis karipap yang sedang masak kan. Yang inventory maksudnya apa? Barang belum jual lagi. Inventory ada apa? Barang belum jual. Inventory apa? Barang belum jual. Ataupun bahasa dia adalah stok. Boleh tak stok? Stok handler kan? Dia sama. Di US kau ni masalah US UK lah juga. Sampai berapa tahun baru saya tahu. Kenapa berbeza? Rupanya dia ada state dengan UK. Berbeza kan? Tahu kan? Filem United States dengan filem berita lain. So dia gunakan pertahanan. Tapi maksud dia sama. Macam today kedai contohnya. Kita tengok kedai. Today sebenarnya. So Amerika dia tak itu banyak guna British atau UK. Accent kata kalau yang US jauh kan. Dia pun tak pernah menjajah kita. Tapi banyak buku daripada US. So kalau ada dua peta ni, dia ada maksud yang sama. Inventory adalah apa? Inventory adalah stok. Karipap belum dijual. Awak tahu tak karipap? Ada karipap yang apa? Murah, ada yang mahal. Okey.
Ada yang dijual, ada yang belum terjual. Yang mak awak tengah masak tu, kakak awak tengah masak tu, itu belum terjual. Ada jenis punya inventory, boleh tak? Inventory yang hampir dijual. Yang hampir dijual contohnya apa? Dah siap lah dia stok dia. Yang itu dinamakan apa? Inventory completed set. Completed, dah siap. Inventory dah siap dijual dalam peti ais. Itu completed. Ada yang separuh siap. Separuh siap tu maksudnya dia punya tepung dengan tepung dengan kentang dah bersepar-separ lah. Dia bukan dalam satu kuning. Semua dalam bangkuk yang berbeza. Itu belum siap. Inventory belum siap. So itu work in process. Satu lagi bahan mentah. Bahan mentah maksudnya awak beli bahan mentah tepung, maksud masih lagi dalam apa? Masih lagi dalam paket. Itu maksudnya bahan mentah pun inventory lah. So boleh tak awak catatkan ada berapa jenis inventory? Tiga. Yang pertama dasi, finish good. Yang kedua apa? Dalam proses, working proses. Yang ketiga, yang pertama apa? Raw material, bahan mentah. Jadi semua itu ialah inventory. Kalau dalam kilang dipecahkan kan? Itu ialah inventory ataupun stok. Ia adalah current asset. Lagi apa? Prepaid expenses. Prepaid expenses. Yang seterusnya apa? Prepaid expenses. Prepaid expenses dia apa? Prepaid expenses. Awak macam top up, awak top up. Awak tulis top up. Tulis top up maksudnya apa? Jadi top up kan? Top up maksudnya awak top up kan? Awak top up pergi sebulan. Betul tak? 20 okey. Kalau contohnya awak top up RM100 RM500 kan? Ada tak yang dinamakan itu dinamakan prepaid expenses? Biasa awak 20 kan? Awak tolong beli. Itu dinamakan apa? Prepaid expenses. Faham? Biasa awak top up apa lagi? RM apa? RM20 top up. Tetapi awak sekarang ni awak ada duit, awak top up RM apa? RM700. Ada lebih. Jadi beza dia 700 atau 620, 680. Ini yang dinamakan apa? Top up expenses. Maksudnya belanja prepaid ataupun prepaid expenses ini yang dinamakan apa? Current asset. Awak boleh gunakan tak? Nata pemula awak boleh gunakan tak? Pandai awak jawab. Dia boleh guna. Bukannya sekarang, mungkin bulan depan ke, tahun depan ke, ataupun hari-hari awak call ke, contohnya kan. Jadi awak boleh buat apa? Top up. Okey. Mungkin awak masukkan 700 tu dia boleh sampai setahun kan. Jadi awak boleh guna lama lah. Ini namakan prepaid expenses. Okey. Yang kedua ialah apa? Non-current ataupun fixed asset. Ini salin, boleh tak? Non-current ataupun fixed asset. Yang ini. Jadi pada apa contohnya apa? Land, building, machinery. Ini awak kena hafal tau ni. Account ni kena hafal. Balik ni kena hafal. Sebab nanti awak kena buat account lah dalam account apa. Takkan awak tak boleh buat account current asset, tak boleh. Awak kena tulis ni detail account dia. Apa? Land ni apa? Tanah. Building lah apa? Bangunan. Machinery lah apa? Mesin. Furniture and fitting. Berapa? Vehicle. Dia awak boleh kan? Sebab saya nak tulis lagi. Sekarang saya nak jawab. Tunjuk gambar saya tulis. Benda saya tulis tu saya kasih awak. Okey. Sebab saya pun boleh anggap saya pelajar juga. Saya kena tulis juga. Awak pun kena tulis lah. Okey. Yang kedua ialah apa?
Ada kelas, jap. Okey, kita ada apa ni? Ha? Okey, kita ada non-current asset. Non-current asset kita ada apa? Pandai. Ataupun dinamakan fixed asset. Dulu zaman saya dinamakan fixed asset. Asset tetap. Asset tetap ni yang ni. Yang tak cair lah. Okay. Yang barang kita beli dia. Beli yang nampak ada fizikal dia. Dia tak ada cair. Okey. Nampak ada fizikal dia. Contohnya apa ni? Meja, portable desk, furniture, machine. So, what is the example of fixed asset? Just first is land. Then second is building. Third is machinery. Fourth is furniture and okay, good. Your memory is very good. And then vehicle. Okay, good. Yes. So equipment. Okay, nampak tak? So this account you have to remember. All this account you have to remember. Hard to remember. Compulsory. Alright. What the account is? So I think you know all this thing. Land. Nilai dia semakin apa? Nilai dia semakin bertambah kan? Karena we 30 tahun lepas sekarang dah mungkin dah meningkat pada 5,000 nilai. Dulu 1,000 sekarang mungkin juta. Tapi ada cerita yang aset yang baru. Okay. And then building, bangunan. Lagi apa? Bangunan. Ni lah bangunan. And then mesin ni ni ada nilai dia. Mesin contohnya mesin tadi kari pump, mesin apa tu? Mesin contohnya apa contoh mesin? Motong daging lah, mesin buat mesin ni dia tak ada macam ni. Apa ada beza mesin dia tak ada kotak tau. Dia tak ada, orang kata dia tak ada macam ingatan memori. Macam laptop ni, orang yang main dia ada otak lah. Orang punya laptop, orang yang punya ada otak. Otak dia untuk ingatan dia kan, memori semua kan. Kan, dia ada otak. Awak pun ada otak, tapi dia ada otak dalam tu. Itulah CPU, memori dan sebagainya. Tapi mesin tak ada otak. Dia ada itulah, macam mesin yang paling senang, enjin motor tak ada kereta, mesin lah. Furniture and fitting ialah furniture yang perabot. Biasanya kalau perabot macam boleh dipasang, boleh letakkan. Boleh letakkan. Furniture fitting pun sama, features. Katil tu features, furniture and feature fitting itu salah satu account boleh tak? And then vehicle ni ialah kalau awak machinery vehicle lain. Vehicle ni dia mesti dalam tu mesti ada apa? Mesti ada engine. Kalau sekadar vehicle tak ada engine, tak tergerak, itu bukan. Itu yang apa nak dapat? Showroom lah. Macam contoh dekat mana tu? Dekat Johor tu, dekat atas bangunan kan. Itu tak ada engine. So vehicle have to engine yang boleh bergerak, yang boleh digunakan. Equipment dia apa? Buat alat. So mesin ni dia ada macam dia boleh ada faktor yang boleh bergerak lah. Kan? Contohnya apa? Mesin tebu kan tu mesin. Tapi equipment dia tak boleh bergerak tau, equipment. Macam sudu boleh bergerak. Itu nama equipment tau. Kalau kata sudu tu ialah mesin. Boleh. Sudu lagi pegang kat sini lagi apa?
So equipment adalah peralatan. Contohnya pinggan, mangkuk. All this is equipment. Boleh apa? This is asset. And then okay, very good. You are very good guys, Sekarang kata guys, yang ni intangible and other asset. Ini bukan label awak, tapi awak kena tahu. Mana tahu ada soalan keluar. Contoh, ini adalah asset. AI.com. Kan? Dengar juga AI.com. Apa tak AI maksudnya apa? Artificial Intelligence. Yes. AI stands for Artificial Intelligence. One of the Malaysian bought the AI.com. You know the AI.com from the Google or from the internet. They bought domain. That is called domain. The AI.com is domain. Alright? The AI.com is domain. They bought one of the Malay first bought about 1,000 ringgit. AI.com last 30 years. Then one of the company want to buy the domain.com, AI.com. Then the Malay man got how much they get? Because of they sell the AI.com domain. How much they get? 276 juta. Awak tak payah belajar. Awak tak belajar 276 juta, awak tak payah belajar lah. Awak pun boleh beli Sony, kan? Senang. Kalau kau masih juta, kau kahwin dengan aku. Kau tak cerita. Ini 270 juta. Dia dapat 270 sekali disebabkan apa? Disebabkan dia jual alamat AI.com. Itu yang dinamakan apa ni? Intangible apa ni? Aset awak. Nanti kita awak jual nilai rugi. Goodwill. Contohnya apa? McDonald dengan McPiang contohnya. McDonald dengan McPiang. McPiang. Mana yang lebih naik nilai tinggi? McDonald ke McPiang? McDonald. Awak pun nama awak pun awak tak sokong. McDonald lebih tinggi. Kenapa? McDonald dia nilai dia lebih tinggi pada hati dunia. Kalau nak jual McDonald mesti dengan goodwill sekali nilai apa lah? Macam AI.com tadi. Sebab nama dia satu dunia lah tau. AI.com boleh jual AI ataupun apa ni yang selalu awak dengar Mac to you, kan? Mudah.my tu awak tak boleh beli lagi tau alamat siapa. Sebab dia dah ada orang pemilik. Tapi kalau awak ada alamat itu, you can sell di domain dengan harga yang baik. Kalau awak pilih domain yang bagus, mahal kalau beli dengan domain ni. Patents and trademark. Patent maksudnya macam buku ni lah. Sebab tu saya takut kadang-kadang buku kan. Sebab dia kenal lah. Saya kenal bahawa buku ni. Dia kenal kadang-kadang. Lepas tu orang pun mesti jadi mana dia tahu saya tak ada. Jadi orang saya tak ada, saya dosa, awak pun dosa. Baiklah kita buat macam ni kan. Tak ada orang nak tuntut software. Contohnya awak buat software untuk apa? Kira CDBA contohnya. So orang beri RM1. Software untuk kira interest. Kau jual RM1. So that software is considered as intangible and others and long-term investment. Long-term investment maksudnya apa? Pelaburan apa? Pelaburan jangka panjang. Long-term investment is long-term pelaburan jangka panjang. Maksudnya awak masukkan duit dan awak akan dapat dividen. Contohnya masuk dalam beli SB kan? Atau awak beli emas. Boleh tak beli emas? Jangan awak beli emas, awak tulis. Jangan awak beli emas, kemudian awak jual. Awak tunggu 10 tahun, 20 tahun. Nilai dia akan bercanak naik. Dulu 300 kan, 5 tahun lepas. 300 ke 500. Sekarang dah 700 nilai dia. Dalam masa 5 tahun dah 700. So ni
dividend, masukkan contoh masuk ESP. So itu long term investment. Nama pun long term investment tu awak tak boleh keluarkan, dan awak akan dapat hasil dalam masa jangka panjang. So yang ni awak tulis asset are recorded on the balance sheet. So saya ni yang ketiga ialah apa tadi? Kategori aset yang ketiga ialah apa? Kategori aset yang ketiga, intangible, ada apa? Ini ada aset Yang pertama contoh yang apa tadi? Goodwill lagi, pattern, and then yang ketiga software and good, very good, and then yang keempat long term investment. Very good. You all very good. Okay. And then next is after asset is I look at my notes, and after asset is liability. Liability, okay. So Salim, liabilities are obligation. Obligation of apa tulis? Liabilities are obligations or debts. Obligation or debt. Awak punya komitmen awak terbentuk oleh hutang. Hutang tu jangan jangan buat hutang dulu. Takkan sesat betul. Minta maaf buat hutang kena bayar interest, ataupun awak kena bayar lah. Tapi ada juga hutang yang tak perlu bayar, contohnya dia beri awak di belakang, owes to external parties. Awak pinjam, dan awak pinjam dengan siapa? Awak pinjam dengan apa? Dengan parti luar atau orang luar lah. Contoh kita boleh bagikan the liabilities can be divided into three. That is current liabilities. Second is non-current. Non-current is the previous word, the common word is long term. And third one is non-current what? Non-current liabilities. Okay, current liabilities. This is the example of this is you have to jadi you akan hafal. You have to remember. Alright. So yang pertama ialah current liability, itu account payable, bills payable, short term loans, outstanding expenses. Boleh awak tulis sekejap yang current liability je. Tolong saya, nanti saya akan tulis dalam not lagi. Yang 5 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Yang ni yang dulu dalam current. Dah. Yang lain yang tulis dulu boleh tak? Jangan sampai unearned revenue dah. Okey. Okey, liabilities boleh kita bahagikan kepada berapa? Tiga, iaitu apa? Current liabilities. Yang kedua ialah apa?
current liabilities ataupun long term. Apa maksud long term ni? Lebih pada 1 tahun. Yang ketiga apa tadi? Boleh ingat yang ketiga ada tak? Yang ketiga apa? Dan ni sama ni Ini sama, sorry. Ni sama So awak non-current long term dan non-current liability ni sama, tersilap sikit AI ni. Okey. So ada dua, okey, ada dua. Okey. Yang pertama ialah current liability. Current liability, contoh current liability yang ni awak kena hafal, boleh tak account ni? Yang pertama ialah apa? Account payable. Yang ni penting. Boleh tak saya terangkan? Account payable maksudnya, tulis. Account payable ialah account belum bayar. Account belum bayar. Kita belum bayar kepada siapa? Kita belum bayar kepada siapa? Kepada siapa? Kepada apa? Supplier. Kita belum bayar kepada supplier. Hutang kita dengan siapa? Apa maksud ni? Apa maksud accountable? Hutang kita dengan apa? Hutang kita dengan apa? Pandai. Hutang kita dengan hutang. Our debt to supplier. You have to remember this. Ini hard to instruction. This is very important. Account payable is, can you repeat apa yang dimaksudkan dengan account payable? Panjang sangat. Hutang kita dengan itu je. Account payable apa? Hutang kita dengan pembekal. Boleh? Is account payable hutang kita. Saya tak percaya dengan awak sendiri. Boleh banyak buat orang boleh boleh. Account payable macam apa? Hutang kita dengan apa? Hutang kita dengan pembekal dan supplier. Boleh? So, boleh faham. Okey. Jadi awak boleh faham. Account payable ialah hutang kita dengan ada nama-nama lain Ada nama lain dia sama maksudnya. Sama maksudnya lah. Contohnya pandai. Sama maksudnya apa? Bijak. Itu maksud account payable sama lah. Account payable lagi apa? Creditors. Ini sama lah. Ketiga apa? Pemihutang. Account belum terima. Ini kalau term-term ni awak terima sama je maksudnya lagi lebih kurang ni lah. Alright. Yang ini ia melibatkan apa? Sebelum tu awak yang ni melibatkan apa? Saya tak ada dia awak confuse. Dia melibatkan apa? Beli ke jual? Dia melibatkan apa? Kos ni. Kita semasa membeli ke semasa jual? Pandai semasa membeli. Account purchases. When we bought or purchase raw material with supplier, then there will exist the account. Okay, tengok. Account payable. The name of account payable is ada term of account payable. Creditors, next. Berhutang, and next. Debt lah. Lagi apa? Apa nama lain account payable? Pembekal. Very good. Oh yes. Kita tinggal ni. Sebab ni kita tanya ni. Supplier lagi apa? Pembekal. So the supplier is account payable. The supplier is, the term used is, ni lah term ni yang mengganggu kita, yang menyusahkan kau orang. Term ni yang orang menyampah tau, berbeza-beza. Tapi maksud dia sama je lah. Alright. So the supplier, creditors, all this is known as current
pembekan, supplier. Apa maksud supplier tadi? Dalam bahasa Melayu, kita berhutang dengan apa? Pembekal. Ataupun peniaga berhutang dengan pembekal. Tulis kita tak? Hutang kita dengan pembekal sebanyak berapa? Itu maksudnya current liabilities. Okey? Ada yang saya belum then itu account payable lah. So yang ini saya boleh padamkan 2 3 ni. Saya boleh buat sebagai apa? Ni lah. Tengok confuse pula ni. Ya. Okey. Saya terus je 10 apa sudah. Saya terus tau. Siapa yang gitu tinggi je. And then kita ada apa lagi? Kita ada bill apa? Yang kedua kita ada apa? Bill apa? Bill payable. Hutang kita dengan pembekal. Apa maksud bill payable? Apa maksud bill payable? Bill kertas lah, kertas yang kita belum bayar. Bukan kertas lah, bukan default. Maksudnya ada sampai kasih kita ataupun orang lain kasih kita bill. Itu bila dapat bill kita kena bayar. Bill payable maksudnya bill tu kita belum bayar. Belanja ataupun purchases. Ya daripada tadi. Ia daripada apa? Purchases semua ni. Semua ni adalah daripada mana? Semuanya ada daripada apa? Purchases. Semuanya adalah daripada purchases. Bill payable maksudnya apa? Bill belum bayar. Ini boleh sebut sebagai apa? Invoice. Invoice belum bayar lah. Kan? Dapat invoice, ada hutang awak beli apa? Awak beli tepung contohnya. Awak belum bayar. So awak terima and then invoice ni maksudnya awak belum bayar lah. Yang akan bayar. Payable ni maksudnya belum bayar pun boleh, akan bayar pun boleh. Akan dibayar, belum dibayar. Ada sebut sebagai belum bayar, ada akan dibayar. Jadi payable. Dia bukan kita keluar lah. Okey, disebut dia payable. Payable dia yang belum bayar. Okey. Lagi apa? Yang ketiga apa tadi? Debenture apa? Short term loans. Tengok ni saya tak tengok lah. Yang ketiga apa? Ketiga short term. Apa maksud short term loan? Kurang daripada 1 year Awak buat pinjaman, awak kena bayar dalam masa apa? Kurang daripada apa? Kurang daripada setahun. Less than 1 year. Kawan awak punya pinjaman, awak kena bayar kalau boleh dalam lebih setahun. Itu dinamakan sebagai apa? Short term loan. Correct? Ataupun pembekal tu ataupun boleh apa-apa lah yang boleh pinjaman, itu dinamakan short term loan. Okey? Pinjaman yang masa pendek. Itu dinamakan short term loan. Yang keempat apa tadi? Ada yang tulis tak? Cepat. Yang keempat apa tadi? Outstanding apa? Expenses. Ini contohnya apa? Bil tertunggak. Contoh bil apa? TNB dah lebih daripada 3 months. Contoh outstanding expenses maksudnya belanja yang awak belum bayar, awak dah guna. Itu
itu pun sama lah. Awak dah guna bila guna expense guna. Bila terima, tapi tak payah bayar lagi. Sudah perkara outstanding expense. Awak kena bayar. Kalau ada expense lah, awak kena bayar. Boleh tak? Apa yang kena bayar? Kalau saya expense lah, bil yang belum bayar. Bil lah. Bil air, bil estate, okay. Gaji, semua belum bayar itu dinamakan sebagai current liability. Pun awak kena anggap sebagai current liability. Yang kelima apa tadi? Yang kelima ada tak? Accrued expenses. Ini sama lah accrued expenses. Accrued expenses. Sama lah. Ini sama Yang lima ni accrued expenses. Sama Ini sama. Accrued expenses maksudnya belanja ni chapter akhir sekali. Accrued expenses lah belanja tu boleh bayar. Accrued maksudnya belanja belum bayar. Maksudnya belanja belum bayar. Sama. Bila gaji belanja belum bayar. Ini sama Ada yang disebutkan outstanding expenses. Okey. Yang keenam bila apa tadi? Yang keenam apa tadi? Yang keenam apa? Unearned revenue. Apa maksud unearned revenue? Hasil terima dahulu Hasil terima dahulu. Faham tak? Maksudnya awak dapat hasil sebenarnya ni bulan apa ni? Ni nanti dululah. Jadi bulan apa? Bulan Februari awak dah dapat untuk tahun depan sekali. Sewa tu dia bayar untuk 2 tahun. Itu awak punya liabilities Nanti saya akan tekankanlah masa akhir. Unearned revenue maksudnya awak punya hasil tu dapat dulu. Okey dah Dan yang seterusnya apa ni? Yang seterusnya ialah ini sama boleh tak? Ini sama Ini sama. So non-current long term boleh kita bagikan kepada apa? Long term loan lagi apa? Debentures, mortgage payable and bond. Awak dah cari tak? Yang empat ni lah, sama ni. Dah sama. Exactly same. So this is called non-current. So the liability can divided into two. Iaitu apa? Iaitu apa? Current liabilities and non-current long-term liabilities. Contohnya apa? Long-term loan. Ni maksudnya pinjaman tu akan bayar apa? Pinjaman tu akan bayar lebih daripada apa? Lebih daripada setahun. Awak pinjaman tu boleh bayar lebih 10 tahun, 20 tahun. Itu maksudnya awak punya hutang. That is called as your liability that you have paid more than one year. So debenture ni sama Awak saya duluan saya terangkan boleh? Okey. Long term loan. Dia belum setengah kan? Yang pertama tadi apa tadi? Boleh tulis? Ini long term loan ataupun ini ini dua kategori apa ni? Non-current or long term non-current liabilities. So dia ada apa? Long term loan, lagi apa? Yang kedua apa ni? Debentures. Debentures ni pun sama
Ini oleh government loan. Maksudnya awak pinjam dengan government, nama sama long term, tapi nama dia sebagai debenture sama je. Awak kena bayar dalam masa 10 tahun. Awak kena bayar hutang. Kena bayar hutang kepada pemerintah. Macam certificate. Tak, itu pembelajaran di bisnes. Dia macam PN lah, tapi tapi ini awak untuk bisnes. Dia awak bayar kan, awak bisnes, awak dapat kekayaan, tapi dia certain tak banyak. So dia akan awak buat awak pinjam dengan orang sebenarnya. Awak pinjam kan, dan awak kena bayar. So debentures sama je macam long term loan. Yang ketiga apa tadi? Mortgage apa? Mortgage maksudnya apa mortgage? Mortgage maksudnya awak ada barang dan awak gadaikan barang tu, cemas kan? Ataupun macam tanah. Tanah terbiar awak pergi maksudnya maksudnya awak buat pinjaman, kalau awak tak bayar, barang awak tergadai. Itu mortgage. Contoh awak ada kereta, inilah dapat duit, awak dapat duit. Tapi kalau awak duit awak kena bayar kan? Bila awak pinjam, awak dapat duit, dan awak kena bayar. So bila awak tak bayar, awak akan apa? Bil kena naik. Itulah mortgage. Mortgage maksudnya ada sandaran. Okey. Cagaran, good, very good. Bercagar orang kata And then bond payable ni samalah bond payable. Yang keempat ialah apa? Bond payable. Maksudnya apa? Ini sama dengan kerajaan government juga. Awak kena bayar, awak dapat pinjaman dan awak kena bayar kepada kerajaan. Okey, yang ni kita kena cepat sikit boleh tak? Yang kali kita cepat sikit. Kita ada apa? Kita ada revenue revenue. Apa maksud revenue ni? Tulis. Ini susah sikit. Revenue ialah apa? Revenue ialah hasil. Revenue ialah the income earned by a business, that is, from its normal operating activities, primarily from the sale of goods and services. Ini kena tulis lah. Kadang awak tak faham tentang revenue, lagi satu asset. Awak tak faham kadang. So awak kena salin. Revenue is the income. Hasil adalah pendapatan. Alah, itu dia ni. Revenue adalah pendapatan yang diperolehi oleh perniagaan from its normal operating activities. Maksudnya pendapatan awak daripada normal operating, daripada pendapatan aktiviti perniagaan awak lah. Kita ada sales revenue, service revenue, commission income, subscription fees. Maksudnya daripada jualan awak, contoh jual talipap jual awak dapat duit. Itu adalah sales revenue. Service revenue ni contoh apa contoh service revenue ni? What is the example of service revenue? Yes. Putih rambut, lagi mengajar, service revenue. Commission income, apa tu commission income? Dapat duit daripada commission, jual kereta dapat commission. And then subscription fees, awak kena yuran. Itu adalah semua ialah apa? Revenue, operating revenue. Dan operating maksudnya apa? Dan operating maksudnya bukan daripada aktiviti awak. Boleh tak? Dia bukan daripada aktiviti perniagaan awak. Ia adalah apa? Dia adalah
pendapatan lain. Ini maksudnya pendapatan. Ini adalah pendapatan lain. Contohnya apa? Interest in income. Pendapatan apa? Pendapatan faedah. Awak dapat duit daripada pelaburan. Lagi satu rental. Di sebelah contohnya rental lah. Pendapatan apa? Sewa. Awak ada apa ni? Awak ada bangunan. Lagi ada apa ni? Awak ada bangunan, awak ada sewa. Itu rental lah. Rental income. Lagi satu lagi dividend income. Dividend interest income ni awak masuk duit dalam bank, awak dapat interest. So itu adalah aset. Dan yang ni mungkin awak jual aset, awak dapat untung. Jadi aset pegangan awak jual, awak dapat untung. Okey, boleh ingat tak? So awak tulis siap. Revenue kita contoh revenue apa tadi? Boleh tak sebut cepat? Apa? Operating kan? Operating. Yang pertama ialah apa? Sale, pandai. Yang kedua ialah apa? Service. Yang ketiga? Commission. Yang keempat? Subscription. Ini ialah yuran. Yang kelima ada? Tak ada. Lagi yang ni operating, yang ada non operating. Kita ada apa? Yang pertama tadi apa? Interest. Daripada bukan aktiviti perniagaan utama daripada rental income. And then apa lagi? Dividend lagi ada. Gain on sale. Asset sale. Kita jual dapat untung. So semua yang ni berkaitan dengan dapat duit. Dan last sekali sebelum kita habis ni, kita ada apa? Kita ada apa? Expenses. Boleh? Kita ada expenses. Expenses. Kita boleh bagikan kepada tiga, iaitu apa? Operating. Expenses maksudnya apa? Expenses habis. Dia awak kos, duit keluar tapi tak ada guna lah. Expenses lah, kau tinggal di proses of earning revenue during. Contohnya, awak ada motor tu ada aset kan? Aset. So, belanja lain tu menggunakan motor tu. Pandai awak petrol, kau akan bayar lah. So, lalu itu pun dah ada guna. Itu maksudnya expenses. Expenses maksudnya tidak habis, kita bayar habis. Okey, itu kita boleh bagikan banyak expenses bernambah. Boleh tak awak bagi tiga-tiga? Semua dia akan dapat lagi. Balik rumah dia awak dapat lah. Sebab nanti dia akan melibatkan debit apa? Debit salary, debit macam-macam lah. So you have to remember all this account. For example, you have to pay the operating. Operating maksudnya belanja operasi. Belanja operasi belanja operasi and then belanja pentadbiran. Kita bagi-bagikan lah. Yang ketiga apa? Belanja keuangan. Ketiga belanja utama, iaitu apa? Tadi awak boleh tak awak hafal? Tadi saya salah tadi. So operating ialah apa? Salaries, rent, bayar gaji, bayar sewa, bayar utility, bayar office supplies. Office supplies contohnya apa tadi? Pen, pensel, lagi rubber, apa lagi? Macam-macam lah. Stapler, repairs and maintenance. Repairs and maintenance maksudnya awak kena apa? Bayar apa? Bayar tombol lah, pintu dan sebagainya. Janganlah awak tulis sebagai akaun tombol Jangan awak tulis sebagai akaun pintu lah, akaun baiki, tanda. Jangan. Awak ada satu saja, iaitu apa? Repairs and maintenance. Tetapi particulars tu boleh lah. Administratif ni maksudnya dalam pejabat. Operating ni dekat kilang. Administratif dalam pejabat. Contohnya apa? Belanja iklan, belanja pengangkutan, insurans, telefon. Dan yang ini susah sikit. Ini bukan level awak lah. So yang ini adalah untuk belanja-belanja kewangan. Kena bayar interest, bayar bank. Contohnya dia awak kan 100 kan, awak keluarkan RM1, kena charge RM1 kan, betul tak? Kena charge RM1 betul tak? Ok. Kena bayar depreciation, susun nilai.
rugi atas jualan of asset. Okey. Semua ni kita anggap sebagai apa? Financial and other expenses. Expenses are recorded in the income statement. Yang kita tulis and reduce net profit. Yang ni awak akan nanti lah. Saya akan terangkan Saya akan terangkan dalam kita yang akan datang dalam income statement and net profit. Okey, last kali lah. Saya nak tulis sikit, boleh? Kita ada apa? Nanti saya akan tunjukkan dan saya akan beri semua tu. Lepas ni saya akan beri. Kita ada apa? Semua tu saya akan beri, iaitu kita ada expenses. Kita akan bahagikan expenses kepada berapa? Kepada 3, iaitu apa satu? Operating. Yang kedua ialah apa? Operating expenses. Yang kedua apa? Administrative. Yang ketiga, the third one is financial. So what is the example of operating? Salaries, and then rent, and cepatlah awak tulis tadi. Utilities, office supply, repair, maintenance. Utilities, office supplies, repairs and maintenance. Okey. Administrative lah. Apa contoh administratif? Tapi awak boleh gabung juga. Boleh tak awak? Boleh juga awak gabungkan sebagai satu saja, iaitu apa? Expense. Ada. Maksudnya dalam konteks kita gabungkan semua, tak payah pecah-pecahkan. Kalau administratif contoh apa tadi? Advertising, selling, lagi apa? Advertising, lagi selling. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Insurance, telefon, insurance, telefon. Dan yang terakhir adalah apa? Financial. Financial kita ada apa ni? Kita ada apa financial? Interest, bank charges, interest and spend. Maksudnya yang berkaitan dengan pinjaman lah ni. Bank charges. Yang ketiga ialah apa? Depreciation, loss. Depreciation bersama apa maksud depreciation? Susut nilai. Kereta awak nilai dia 100,000, 10 tahun akan datang dah jadi 10,000. So beza dia 90,000 tu dianggap sebagai apa? 100,000 tolakkan dengan nilai sekarang jadi 10,000. Dari 90,000 ni nilai apa? Susut nilai pun dianggap sebagai financial. Yang keempat apa? Yang loss on sale of asset. Maksud awak jual aset awak rugi, kan? Beli Mercedes 300,000, bulan depan dah jadi 100,000, rugi 200,000. Itu adalah loss on sale of asset. Itu dianggap sebagai financial expenses. Okey. Dan yang terakhir awak buat boleh tak awak buat research sikit, boleh tak? Ni awak cari dulu formula asset tambah expenses. Formula tadi saya dah jawab minggu depan. Next slide. Asset, put the formula. Asset tambah expenses. Asset plus expenses sama dengan ni yang ni boleh kat bawah ni. Asset plus expenses is equal to liabilities plus capital plus revenue. Awak boleh ambil gambar pun boleh. Ni formula ni. Tapi yang ni awak jangan risau, saya akan beri lepas ni kat WhatsApp.
Semua yang saya ni ada dalam bentuk video, dalam bentuk tu dan awak punya. Kalau tak faham juga tak tahulah. Ni dah all out lah okey, rasa itu saja daripada saya. Kita tangguh kelas kita lah dengan baca Al-Quran dan surah As. Dan awak ni semua datang okey, alright, baik.